Assalamualaikum. Hari ini kita berada di mana? Di Port Sale Guru kita, iaitu colek makanan orang Kelantan dan setiap bulan, setiap tahun, iaitu bulan Ramadan pastinya akan ada colek Port Sale ni. Colek Port Sale ni sudah terkenal sudah hampir 5 tahun. So hari ini kita tengok betapa ramainya orang yang datang untuk makan colek Port Sale di Taman Cepaka. Colek Port Sale ni ialah makanan sinonim dengan orang Kelantan. So makanan dia iaitu perut, paru, ayam, jelera boh. Memang sedap, memang jelera, memang jadi boh. Yang mana rindu-rindu hak di Kelantan ni, ini boleh dikatakan semua yang ada sini semua adalah daripada semua kebanyakannya orang Kelantan belaka. Dia boleh dijadikan macam perkampungan Kelantan. Kita tengok berapa ramai orang yang tengah menunggu di colek Port Sale. So you boleh tengok guys, colek Port Sale ni. Ini dari mana ni? Dari Bercam. Dari Bercam. Kita tengok daripada Bercam. So kita cari siapa yang kita nak interview. Yang ini daripada colek Port Sale. Tengok punya ramai ni apa semua. Okey, Abang Handsome. Siapa nama? Syazwan. Syazwan dari mana? Memang asal Ipoh. Asal Ipoh. So memang selalu datang sini ke ataupun lagu mana? Ya, memang selalu datang sini. Asal Ipoh Perak. Asal Ipoh Perak. Ya. Mesti makan makanan orang. Ya, tapi makan makanan orang Kelantan. Sebab tahun lepas lagi dah start makan dah. Tahun lepas dah start. Ya, tahun lepas dah start makan dah. Okey. So sanggup beratur panjang? Ya, sanggup beratur panjang semata-mata nak makan. Semata-mata nak makan. Okey, kita tengok betapa sanggup beratur panjang padahal orang di luar sana mesti support itu makan makanan orang Kelantan. So, kepada yang ada di luar sana, datanglah ke colek Port Sale, itu makanan orang Kelantan boh. Makanan ni hanya setahun sekali je ada bagian ni boh. Bagian ni bagian jadi boh. Okey. Kita tengok berapa ramai orang di sini yang semua adalah rata-rata ni semua makan yang adalah makanan colek. So kita pergi tanya anak-anak gadis yang tengah makan ni. So apa dia punya ni? Apa yang makan colek ni? So hai. Okey, saya nak tanya. You makan apa? Saya makan colek buah. Ini colek apa? Saya makan colek buah. Colek buah. So, lagi colek apa lagi makan? Colek buah ini apa nama? Colek perut. Colek perut. Tu ini campur tu perut. Tu perut. So selalu mari sini ke ataupun lagu mana? First time saya mari sini. First time mari sini. First time saya mari sini. So, dia punya rasa, dia punya makan macam mana? Rasa dia kalau yang ni, kalau yang mana suka pedas-pedas dia menyengit sikit. Dia menyengit sikit. Menyengit sikit. Tapi okeylah, so far so good lah. Okey. So far so good yeah. So kita boleh tengok dan kemeriahan lah. Apa kata tengok punya ramai orang yang tengah menunggu ni, kita boleh tengok support colek Port Sale. Colek Port Sale ni adalah sinonim dia, iaitu sos dia. Sos yang memang dia buat sendiri dan dia ada rahsia sos yang memang tak boleh dinafikan. Dia punya rasa, dia punya ni memang terbaik. Pok-pok kita tunggu apa lagi? Set kita jangan pecah bol. Kita kenalkan owner colek Port Sale. Siapa nama? Port Sale Guru kita. Port Sale. Kita tengok hari ni kemeriahan hari ni, beratur panjang hari ni, sanggup menunggu colek Port Sale punya pasar. Hari ni dia punya luar biasa tu lagu mana Port Sale daripada semalam kali ikutkan? Hari ni pecah rekod daripada semalam lagi hari ni. Pecah rekod daripada rekod lagi semalam lagi. Semalam dah teruk dah, hari ni teruk lagi. Hari ni berat lagi. So Port Sale boleh panggil orang-orang di luar sana untuk mari lagi ke colek Port Sale. Boleh, insya-Allah boleh datang, tapi kena sabarlah sikit. Maknanya kena sabar kena sabar menunggu. Sebab lambat juga nak buat, tengok bil banyak Tengok bil So setakat ni memang agak luar biasa lah dia punya ni. Memang luar biasa tahun ni. Nasib baik ada pembantu kita. Tahun ni ramai juga pembantu kita. Tahun ni bakal staf pekerja berapa orang? 6 orang. Maksudnya kena tambah lagi ke lagu mana tu? Kena tambah lagi. Mesti kena tambah lagi. So saya harap Port Sale boleh mengajak lagi kawan-kawan di luar sana untuk terus mari ke Port Sale Guru kita. Mari pakat mari. Okey, so kita tengok kemeriahan Port Sale dekat Guru kita. So colek ini hanya setahun sekali sahaja untuk setiap tahun. Hanya sebulan untuk setahun sekali saja. Iaitu colek special, iaitu sos dia yang special. Dia punya sos ni special yang diadunkan sendiri, yang dibuat sendiri dia punya sos ni. So inilah kelebihan colek Port Sale. So siapa yang nak merasai nikmat ataupun yang nak merasai suasana yang nak balik kampung, hanya di colek Port Sale.